Kanak-kanak yang menghidap penyakit usus terkeluar sejak lahir, Muhammad Adam Mat Noh, 7 tahun, dijadual menjalani rawatan lanjut di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah pada 26 Februari ini. Anak peneroka Felda Kota Gelanggi 4 itu sebelum ini tular kerana ususnya dibalut dengan karung plastik akibat ketiadaan beg stoma. Bapanya Mat Noh Muhammad berkata prosedur memasukkan semula usus sepatutnya dilakukan ketika Adam berusia 3 tahun. Namun masalah kesihatan dan kekangan kewangan menghalang. Patutnya buat di kuantan ni. Dia sihat sebenarnya. Cuma kita kalau boleh kita nak percepatkan masuk baliklah usus dia tu. Tapi 26 hari bulan ni jumpa pakar lah. Jumpa pakar dekat hospital Temeloh. Jadi pakar tu dari Kuantan, memang dia turun Temeloh lah. Kita ingat nak jumpa dia tu, nak bincang lah suruh percepatkan masuk balik usus dia tu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pahang tampil membantu dengan menyalurkan bantuan tunai, manakala beberapa agensi dan NGO turut membantu bagi memastikan prosedur dapat dilaksanakan. Menghadapi masalah ususnya di luar, jadi kita cuba untuk berikan bantuan dalam bentuk kewangan lah pada hari ini, supaya insyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit bantuan itu akan mampu memudahkan segala urusan yang dilalui dan ditanggung oleh keluarga Encik Manoh.